Okay, first kita orang check barang dulu kat sini. Sama juga. Boleh. Yang dia pocket knife ada. Oh, ini boleh. Kita check barang dulu. Ni map. Okay guys, kita dekat KBS Larut Batang. Hari ni hari Sabtu lah, hari registration untuk this one, Land Navigation Race by Mapland lah. Total distance every checkpoint 15 km. We gonna use topography map tomorrow lah. Okay, so kita baru register kita punya team, Jidong, aku dengan Jish. Lepas check barang kita semua, lepas semua barang keperluan untuk safety and everything, dia bagi kita map typing ni yang kita akan gunakan besok. Okay. Kita kena balut dia lah, balut properly. Besok kita dapat dia punya clue. We will have 1 hour to plot our jalan and everything semua. Dan kita ada masa berapa jam aku tak sure lah. Tapi hope to finish it and hope to podium lah. Okay, ini team kedua, nasi kandar banjir. Yeah. So jom kita balut map sama-sama, jom. Alright, let's go. Hah? Sikit. Okay, so cara-cara nak balut map ni, make sure tak ada batu-batu ke apa ke yang melekat, make sure clean. And kau lipat tepi dulu, baru lipat atas bawah. Let's do it. Must be somewhere. Welcome me into the... Lepas tu update doh, aku tak sihat lagi doh. Aku ada sesama. So kalau kalah ni mungkin sebab aku tak sihat lah. Tapi kalau menang, bukan calang-calang lah. Okay. Aku kira bucu ke bucu tau. Aku buat ni 3 cm, ni 3 cm. So baru aku kali sekali. Oh, pandai kak. 3 cm lah. Tapi okay, dia janji clear je. Oh, okay. Jadi supaya dia tak ada sengit-sengit. Okay, so bila dah lipat jadi macam ini, belakang dia macam ini. Alright. Sekejap, kita kena bersihkan dulu. Mantap. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. Balut. So basically, So guys, ini result dia guys. So kena plotting so this is the map for tomorrow. Okay guys, good morning guys. Here we are dekat Rakan Muda Larut Batang. Jom register dulu. Oh. Yes, kita jom bawa. Alright, kita register dulu. Okay gang, phone kena chill. Tak boleh buka sampai habis race. In case of emergency boleh lah kot, tapi kena justify. Okay gang, kita nak saya dah tengok semua pakai professional. Kita orang macam noob-noob apa, asal finish.
So kita dah start duduk sini. Nanti dia akan bagi clue baru kita start floating lah. Ini barang-barang floating dah siap. Maka protector, ruler, lepas tu simple calculator lah, sebab handphone tak boleh guna. Floating. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flame by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Okay, kita dah siap floating semua optional point. Jom kita compare. Diorang dah siap floating jalan tu. Aku dah jumpa dah semua. Daripada situ sekejap Daripada 11 back bearing Dia back bearing 1500 meter. So dia 2, 2, 3. Floating. So kita settlekan yang this one first. Apa dia? Apa dia? Riverbend. Riverbend ni Aku dapat kat sini. Apa benda ni? betul tak? CPU lah? CP10. CP10. Ini Bawa Aku kat sini je. Berapa kotak kau orang tarik ke belakang? 3 cm 3 cm satu kotak setengah. 1 kotak setengah. Ya ke? Yalah, satu kotak setengah. Kau jumpa tak Riverbend? 1 kotak 2 cm. Tadi tu 3 cm ke? Cuba tak? Satu kotak 2 cm. Kejap. Betul ke 3 cm ni tadi? Kita guna ni tadi kan? Betul, cm. Korang follow cm tu Dah. Kita orang follow kotak. 1 kotak 2 cm kan? Betul lah ni? Satu kotak 2 cm. 2 cm. So kita Alright, so kita dah siap floating. Dah macam ini urutan yang kita nak pergi lah. So kita tanda merah ni optional. Tapi optional ni macam kita boleh take awal. Mungkin kalau tak sempat last kali ni kita tinggalkan. Sebab ini tak ada apa clear direction kan. Dia just index line je. Start. Kita orang nak start. Korang tadi just now dah vlog. Sini. Ni control card dia. Yang kita nak kena tanda startnya. Yes. Let's go. Nak pace berapa Cik. Untuk start finish. Peralatan dah ready, plan dah ready. Rachel dah tahu lokasi kamu di mana, venue di mana. Satu dan kedua tu, walaupun ini race, jaga keselamatan juga. Sebab silakan ke tempat-tempat awal juga supaya bisa selamat. Alright? Utara. Oh, utara memang depan tu. Utara tu. Kan? Macam ni lah. Kita tengah sekarang ni. Ready. Kau jangan ready lah. Ready. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Cukup. Ada kamera macam Ada. Minta. Go.
Teammate. We just enjoying the race. Oh ni aku boleh buka channel lo. Okay. Ni jambatannya. Kita akan ke kiri. Oh, aku rasa strategi dia sama dengan kita. Ui, ada capati lah. Kawan kat. Kat aku. Apa gila lah. Yo. Dahsyatnya. Yo. Okay, awal-awal kasut dah basah. Tengok. Apa, kasut basah terus, Mat? Extreme doh checkpoint dia. Lah, why dia kat sini? Ya doh. Dia dah basah, Mat. Checkpoint 7 betul? Kau tengok banyak-banyak tempat. Ni tak ada. 7. Alright. Apa nampak ni dah ada lubang macam ni. Kasut aku dah basah dah, Mat. Macam mana ni baru start ni. Ini baru start nombor 7. Tengok betul-betul. Okey, 7. Checkpoint pertama kami. Checkpoint pertama. Benda apa sah? Tak, dia memang akan ada 1, 2, berapa spot? 7. 2, 4, 7. Okey, jom. Apa otak dia tu? Habislah. Berapa jam aku nak lari kaki basah macam ni tu. Woi, barai tu. Kotak dia kat semua. We are on the right. Nampak daripada sini tu checkpoint dia. Yo. Long dekat sini. Kita ke sana. So kita ke ni di simpang ni. Sekejap, kena tahu dulu berapa kilometer. 1 kotak. 2, 1,5. Jom, kita jalan anggaran 1 kotak lah. 1 kotak. Anggaran 1.5 kilometer. Okay, jom. Kita pergi checkpoint berapa pula ni? 8 ni. Apa? Apa? Terus gatal-gatal saya lalu sampah. Tak kuasa sabar, tapi bijak juga weh. Sebab dia tak jambatan. And then daripada tepi jambatan ni kau boleh nampak. So kalau daripada sini Memang nampak terus. nampak terus kalau daripada sini. Toilet dulu. Ni di toilet break kita ada. Jaga pace. Lari dengan kompas, Mat. Navigation. Tak bercakap. Macam okay, kita dah lalu kawasan perumahan ni. Lagi few 100 meters lah untuk sampai checkpoint nombor 8 masjid. Aku dah mengah dah doh. Baru 1 km. Tu masjid. Tu masjid. Masjidnya memang dekat padang ke? Ada nampak green ke? Tengok map. Memang ada green ke depan masjid? Betul. Okay. Biar coach pergi dulu. Coach dah jauh siap. Kita dah sampai masjid. Sekarang nak cari dia punya checkpoint tu. Tadi aku nampak Arif pergi belah sana. Aku pergi belah sini pula. Tengok mana. Apa? Checkpoint dekat luar tu. Dia buka ni. Kat sini tu. Checkpoint nombor 8. Gila. Norahan dekat sini. Okay. Alright. Tekan. Alright. Sini.
Nice. Sini kat luar masjid. Nah, pusing aku. Okay. Yang pusing cari tu. Syahlah, aku bau tai siap. Bau sampah. Lah, bukan kau seorang ke? Sumpah bau tai siap. Barai gila. Pergi toilet ke? Pergi toilet. Okay, kita dah siap chop. Sekarang aku rasa this is the last toilet that we gonna have. Aku nak pergi kencing kejap, minum air. Aku dah mengah gila. So kita dah cover 2 checkpoint dah. Nice. Okay. Kan dalam kamera nampak kita potong. Lepas tu jalan balik dah. Ni rumah orang. Sebenarnya kita dah betul. Kita just kena straight sampai jumpa checkpoint. Ni memang kita dah sebelah ni. Dah tak ada lain dah. Kita kat sini. Kita tengah berjalan ke atas. Okay, jom. Kita tengah susul jalan kereta api ni tau. Dia kena cross jambatan tu baru jumpa masjid tu Ya, jambatan yang di bawah dia train kereta api. Oh, okay. Yang kita buat U-turn tu semalam. Okay. Ini Actually sebelum tau. sebelum sebelum junction. Kira kita tak lepas pun dekat ibu. Oh. Itu tu Oren. Sana tu. Bukan. Kata sebelum junction. Belah sana je patutnya. Belah sana je. Kita tak main yang overside. Tu macam Norin tu sana. Ada warna oren ke? Sana. Warna oren sana. Tu. Tergantung kat sana. So kita kena cross macam tu. Okay. So aku malas nak cross. Kita di sini. Lalu kat kita pido. Gila lah. Gila lah. Woi, gila ekstrim. Kerjasama. CP3 Ya, CP3. Sakit. Tadi yang dengan kita tadi dia baru 2 checkpoint, kita dah 3. Azmi! Pergi jambatan. Weh, kita tengah susul sungai ni. Sebabkan Ya, tengok korang tadi panjat. Korang tengok dunia ni. brother tu pun ikut kita orang tadi. Korang tolong dia dulu Ni lalu longkang pula ni. Ada kali ni. Mana ada tali ya? Aku takut masuk air lah weh. Tak boleh tu. Jis. Kita pusing balik. Pusing balik. Weh, adik. Aku rasa aku hypoxic tu. Sebab hidung aku sumbat, aku bernafas ikut mulut. Kita cukup oksigen. Sekejap aku dah lelah gila. Aku panas lagi cuaca. So sekarang kita nak checkpoint keempat kita orang. Checkpoint masjid. Pergi jalan besar, tu susul belah kanannya. Okay, let's go. Weh, aku tak nak jadi punca tu. Let's go. Okay, kita dah nampak masjid kat situ. Kita naik checkpoint. Tu lah, tu masjid tu kubah dia tu. So kita lalu tengah-tengah jalan ni, selamat sikit. Okay, dah sampai masjid. Nampak dah checkpoint dia kat situ lah. Buah pokok. Panas terik. Kau kena tekan betul-betul tu. Dalam kotak dalam ruangan kotak 9. Ni kan? Kat sini kan? Tengok dia.
Bingo. Betul, tekan betul. Okey, garis Lagi. Okey, macam tu. Nampak? Macam tu. Baik. Berapa bintang ada? 5. 5. Alah, memang corak ada macam tu. Memang tak kunci. Okey, 9. Faham. Jom, sarakan. Macam tu Sampai macam ada bunyi. Tu. Aduh. Reza. 9. Okey, cantik. Starting point baru ke bawah sikit. Jom. Next. Nombor 1 apa? Next kita first checkpoint dah. Aku baru singgah kat wash basuh muka. Kau tahu terik gila. Ni macam bukit Janah. So kita akan jumpa KBS dulu. Belah kiri. Lepas tu lagi 500 meter ke sana. Weh. Terik gila. Bismillah. Gila lah. Cuaca terik nak mampus. Weh. Ada lagi 8 checkpoint lagi. Apa ni? Let's go. Okay, jambatan ni dia cross Sungai Rantin. Sebenarnya kita kat kawasan Kamunting ya. Okay. Nombor berapa ni? Oh, ini checkpoint first. Okay, go. Tunggu Azri. Azri tak dapat klik lagi. Azri dah lah tadi kat masjid tadi. Dah satu je, bukan 2. Bagilah dia rasa 2. Okay, aku buat macam ni. Checkpoint 1. Azni. Bagi bunyi. Itu je. 1, 2, 3 baru 5 siap. Barai tu. So daripada sini ke checkpoint. Okay. 1. Sandarkan ke situ, boleh tak? Dah tu kot. Tengok, ada lubang tak? Ada. Okey, ngam. Sini? Apa? Situ. Temple. So tu. Betul masjid belakang dia kot Tu dah. Masjid dia. Masjid mana? Yang tu? Itu? Ya. So pergi tanda dulu lah. Gila. Tu masjid, tu temple yang. So kita pergi sini dulu. Okey, tu kuil dia. Let's go. Redup sikit. Tu, ada punya tu. Checkpoint dia. Dekat opposite this kuil. Betul-betul kat macam mana. Kuil Sri Maha Mariamman. Dekat lorong Damai 20 ni. Shout out siapa yang duduk sini. Okay, corak dia macam ni. Tegak dia. Let's go. Masjid pula belah sana. Point 2 Ni 2. Kena CP 2 ni masjid. Nak bagi 10 dengan Sekarang 10.13. 10 kat 13, 10 dengan 6. Bukan, jam 10.13. Kita nak pergi aja. Let's go. So kita baru settle checkpoint 2 Mosque. Lepas ni kita nak aim checkpoint 10 Riverbend. Ini optional punya checkpoint. Maka 30-35 yang tu. Lepas tu yang bridge, Masonry Bridge. Lepas tu baru kita pergi belakang KBS. Jom.
Di manakah lokasinya? Oh tu. Ni CP10. Mana? Aku punya dekat ni Jish. Aku punya tu kat Jish Tengok dekat 10. benda tu untuk 10. Habiskan air. Oh. Baik. Apa barai tu tempat-tempat yang kat river. Mata depan ni. Straight. Straight light. Okey. Kat sini. Tengok. 10. Okey. Tengok, nampak? 3 je betul. 3 Keempat. Dah pegang kat aku. Sini. Cuba tengok. Sini dah sini kau nak senang ni. Ya, kau tekan sini. Nampak? Kan senang tu. Patutnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 2 kat atas ni. Kau ni tak betul ni. Kena masukkan kat lubang dia balik. Bateri bawa 1 ke 2 weh? Aku bawa bateri banyak. Okey. Jap, nak betulkan balik lubang. Dapat? Betul, dapat. Alright, thank you. Alright. Terus, Jom. Jom jambatan besi. Okay, go. Siapa yang nak jambatan besi? Oh ni. Saya pegang, biar aku buat. Sini buat tadi lubang tak masuk betul tu. wah sini. Dia kena tekan semua tempat. Ni tu. Dah. Nah. Mas sekejap. Duk pergi mana? Oi, buah rambutan. Aku baru letak plaster luka. Kaki aku sedap lecet lah kat jari kaki aku ni. Okay, aku tak tahu sekarang pukul apa. Baru pukul 12 kot. Kita orang ada lagi 4 checkpoint lagi. Oi. Sekarang nak pergi checkpoint yang terakhir sebelum checkpoint yang masuk hutan. Let's go. Okay. Sini jambatannya. Tapi tak jumpa dia punya checkpoint dia. Ada jambatan lain ke? Ni je lah. Susah saya cari jambatan ni. Sini.
So dia punya checkpoint tak tersembunyi sangat pun. Kita salah jambatan sebenarnya. Ni checkpoint apa? Sebelas Oi, kat atas ni syak. Kena panjat. Dekat aku, ya. Sebelas. Yep. Kena panjat doh. Okay, jom, let's go. Kita lagi 3 checkpoint dah. 3 checkpoint. 13 dengan ni. Kita nak masuk hutan. Let's go. Penat doh. Aku dah. Oh yo. Kita lalu sungai ni doh. Ini barai tu ni. Kau panjat macam mana tu? Oh tu. Tak nak. Apa kat situ tu? Kau. Yang gila apa siap. Tersorok. Ni sempang Y dia. Dah. Okay. 3 lubang Jom. Kita menelusuri sungai. Kat sini kan? Okay, sekejap aku nak naik dulu. Baru aku rakam balik. Weh, nampak ah. Kita dah naik. Lepas tu ada nampak atas Tuan Nurin. Gila babi tu. Gila babi. Aku nak rehat sekejap baru aku pang. Satu turun bawah. Turun bawah memang aku rasa tak boleh rekod lah. Nak kena pegang apa semua. Aku tak tahu sekarang aku apa. Aku kalau sampai-sampai ni aku pengsan terus ni. Aku malam ni kena balik juga ke KL tu. Ada OT tu besok. But it's been fun weh. Kita tinggal lagi satu checkpoint je ni. Kenapa kita cari 13 dulu ah? Oh ya. Tapi dekat 13 dia tak ada bagi tahu sebenarnya kena menyusuri sungai apa dia punya. Yang sini ada satu jalan lagi ke kanan. Oh ya. Yang ni 13 dia cakap "200 meter index contour line showing river flow." So river je lah clue dia. Abang tu berpusing cari tak jumpa. Boleh ke kalau nak lalu sini? Kat atas tu lah.
Ini dia checkpoint terakhir. So tadi daripada number of pack per team, kita ada 4 orang, 2 team. Tapi disebabkan player-player kita injured, kita hantar player-player terbaik je. Ni player terbaik daripada kumpulan Jidong. Habis, jom. Jom, let's go! Habis, 12, checkpoint terakhir. Branso. Okay, weh. Kita orang dah settle semua 13 checkpoint. Kita nak lari dalam 2 km ke 3 km ke KBS. Ini adalah victory lap. By the way, belakang aku dah tersenyum, tapi dah spray sejuk tadi. Jom. Let's go. Alamak, on the way balik kaki krem pula. Krem. Nak kena sirap ni. Spray? Spray. Ada lagi yang ambil. Keras ke? Boleh sikit. Siap. Masa keras? Tak ada kan? Okay. Jalan kat ni, rumput soft. Okay. Right, jom. Boleh kan? Okay, kami Kehausan sekarang. ada. Okay. Kita ada racing. Tadi sebenarnya kita lalu depan rumah, tuan rumah yang buat kenduri tu tadi. Lepas tu cakap, abang nanti singgah makan. Kita orang mesti ambil air je lah, tak larat. Thank you bang yang jemput tadi bang. Kita orang terus minum, lepas tu terus caw je. Minta maaf tak bersapa sebab kejar timing ni. Okay, let's go. Okay. Boleh timing ni, boleh sebelum pukul 1 ni. Ni lah. Ni KBS ni. Boleh je. Member krem tu jangan tekan-tekan syak. Tak, tapi finisher ni kita lari. Syak lari. Nanti kita lari ya, syak lari ya. Tapi kita ni paling sama tu. Boleh, kita lari 4-4. Kau diorang ada panas tu. Gila lah. Tak kisah nak buat apa, but we made it as a team. Finish all the city. Okay. Kita finish all the city. Kita start tadi pukul apa? 8.30 kan? Okay dah, 9.30, 10.30, 11.30. 4 jam setengah lah kita. Larian kemenangan. Yes. Oh. Larian kemenangan. Okey, cantik. Cantik. Tak apa, finishing line dulu. Mana? Kau mana boleh finish it lagi tu? Mana tengah? Kat mana? Oh tu tempat kita start. Nak betul-betul ikut jalan kereta ke nak short ke sana potong? Ikut jalan kereta dah, tak ada siapa boleh potong kita dah. Come on, Jit. Nak spray lagi ke? Last kau nak kena tinggal Tak payah. hari ni je. Kita sampai tu baru dramatik sikit. Sekejap, aku nak belah. Kau sampai Jish, kau terus. Teammate, are you okay or not? Fikir. Nak jadi hebat dia speaking. كويس كله 100 كله 100 ان شاء الله. انت بتتكلم عربي؟ ايوه شايف. تعال بسرعه. Oh, lupa nak beritahu korang tu, aku boleh cakap fluent Arabic tu. Okay, try. Baru kau punya viewers. Surah. Kejap. Weh, aku macam rasa bermimpi tu. Kita finish dah.
Gila tu. Power tu. Korang tengok je lah kita dah kemenangan ni. Weh, ada lagi seminit je. Jom. 9. Ya. Kena habis 21. Sarah. Finish. Lari. Kemenangan. Lari kemenangan. Member dah clap. Jidong. Terus ke counter. Jom. Sini. Cuma bagi kat saya Scorecard. okey. Dan juga okey, kita dapat main dah. Scorecard. Yes, habis. Akhir semua checkpoint dapat lah tu. Okey. Teammate. Nah. Tak nak buat mandi kita orang sendiri. Oh, congratulations. Orang buat macam dia sendiri. You did great. Gidang. Okay. Mantap. Memang kena Darah balik. Nasi kandar banjir. Okey, Oi, tak ada kena mandi. Okey. Tada, terima kasih. Biar ajak ni. Dokumenkan dulu. Dokumenkan dulu. Nanti bagi saya dua ni kalau saya nak rekod. Kena tulis nama ke kena tak? Tak payah sebab datang sekali saya ada rekod dah. Oh, dah. okey, Okay. baik. Dah. Terima kasih. Dah, okay. Let's go. Thank you Cap. Ajar semua memang power mantap. Tunggu next. Alright. Sekarang ni kita orang dah balik rumah. Aku dah siap mandi lah. Sekarang pukul 1.20 macam tu lah. Dia kata 1.30 je tu makanan akan sampai. So sedikit review dari tadi. Tempat dia semua power-power lah. Senang nak cari. Kita orang tak ada masalah kecuali yang checkpoint 13 yang nak kena panjat air terjun tu lah. Itu agak susah sikit. Katanya ada laluan direct sebenarnya, tapi macam aku tak jumpa lah. And then ada dandat tak ada apa-apa lah. Cumanya awal-awal tu checkpoint 7 kita pergi tu, air kaki dah celup dekat air tu sepanjang jalan lah. Daripada checkpoint 1 sampai checkpoint 13 apa namanya, kasut basah, melecit apa semualah. So kita orang sampai sharp pukul 1 PM. Total 4 jam setengah lah untuk kita orang 13 checkpoint semua complete. Dia tak beritahu ranking nombor berapa, petang nanti baru dia akan tunjuk ranking lah. Yang point dulu, lepas tu baru ikut masa lah. And puas hati gila, semua habis. Cuma tadi Jish ada cramp, aku ada cramp belakang aku sikit tadi sebab tersilio masa cari panjat turun daripada checkpoint 13. Dia dan that memang power lah race macam ni actually. Cumanya dia kata ini consider rank consider level rendah lagi lah, sebab macam checkpoint semua agak senang jumpa lah sebenarnya. Semua macam dah ada direct, ada beritahu masjid ke jambatan ke apa ke, kena just open your eyes and look closely lah. So that's about it lah. First aku punya technical land navigation race power. Harap-harap sukan ni makin berkembang dan diminati ramai, sebab untuk event best macam ni hanya ada 28 tim saja yang join. Macam sayang lah. Patutnya kena ramai lagi best. Other than that, kita tengok lah ranking pukul berapa, ranking kita dapat berapa ni petang nanti. Second, okey. Tiba-tiba bahasa London kalah. Tak lain dan tak bukan. Kami kasih bunga Mantap. Okay guys, that's it. Pencapaian hadiah. Kita tak tahu kita nombor berapa lagi sebab dia tak keluarkan ranking semua. Aku ingat pergi nak tengok ranking. Tapi best juga tengok ni. Konklusinya kita memang tak menang lah. Sebab yang menang nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kau tahu tak timing dia berapa? 2 jam mat. Kita orang lagi 4 jam setengah. Shoot.
Dia berlari Syah daripada awal. Aku macam tak boleh, nak mati jadi nak lari kan. So but it's a good race. Okay, thank you Taiping. Semoga kita boleh berjumpa lagi di lain hari. Weh, kalau kau buat macam tu kau kena touch lah. Memang tak nampak muka